Baiklah, untuk kisah yang kedua pada hari ni Okey, cerita yang kedua ni datangnya daripada Pok Deja. Katanya kisah zaman sekolah dulu, masa dia merajuk dengan abah sebab tak dapat motor baru katanya. Tapi siapa sangka kan, dalam usaha dia nak lari rumah masa tu, Pok Deja tersesat dalam situasi yang lebih seram daripada yang dia jangka. Kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang kedua ni. Masa sekolah dululah Pok dia pernah merajuk dengan abah. Sebabnya Pok dia masa tu nak motor baru bang. Dan abah dah janji katanya nak beli. Kalau Pok dia dapat nombor 1 dalam pelajaran. Dah usaha dah gila-gila dah. Dan akhirnya Pok dia dapat juga nombor 1. Tapi itulah, abah tak belikan pun motor tu. Alasan dia sebab ada nombor kosong dekat belakang nombor 1 tu. Jadi Pok dia pun buat keputusan untuk nak lari daripada rumah. Sumbat baju, sumbat seluar dalam beg sekolah apa semua. Keluarlah, dah sumbat-sumbat tu kan. Pok dia pun keluar, pergi ke depan rumah tau. Konon-kononnya nak bagi mak dengan abah tu perasan. Tapi Pok dia dah kat luar tu kan. Dah siap posing-posing apa semua kan. Tapi tak ada langsung, dia orang tak ada bagi reaksi langsung tau. Dia orang tengokkan aja, macam tak ada apa-apa pun. Tu kan, Pok dia masuk semula dalam bilik, keluar semula tau. Dengan gaya yang lebih dramatik lagi tu kan. Pun tetap sama bang. Tetap juga diorang buat tak tahu je. Diorang ni betul-betul tak kisah ke apa? Okey, tak apa. Jadi lepas tu kan, Pok dia pun terus angkat beg Pok dia tu, pergilah keluar, start motor tau. Start punya start, tak boleh hidup pula. Sekali bila Pok dia check, minyak habis rupanya. Jadi Pok dia pun masuk dalam balik kan, nak minta duit ke abah lah. Tapi ada ke dia bagi RM2 aja? Ni, abah ada RM2 aja ni. Alah abah ni, RM2 mana cukup bah? RM2 ni nak lagi mana? Simpang depan tu pun tak lepas. Kebetulan kan, masa tu kawan Pok dia Adam ni, dia ada lalu dekat depan rumah. Jadi Pok dia pun panggil dia. Dam! Oi! Dam! Kejap! Engkau ni, aku nak balik cepat ni. Dam, aku nak tumpang kau kejap boleh tak? Hantar aku ke kebun jam. Kebun? Kenapa pula kau ni? Alah, saja je. Aku nak tidur sana malam ni.